mahu gigi yang sihat membantu kita makan dengan selesa, bercakap dengan jelas dan senyum dengan yakin. Hari ini, Online Tube TV akan berkongsi cara mudah menjaga gigi supaya sentiasa sihat dan kuat. Gigi yang tidak dijaga boleh berlubang, sakit dan berbau busuk. Gigi yang sakit tak selesa nak makan dan belajar, betul tak? Berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, waktu pagi dan sebelum tidur. Ingat ya langkah-langkah ini? Pertama, gunakan ubat gigi berflorida. Kedua, berus gigi selama 2 minit. Ketiga, berus bahagian depan, belakang dan atas gigi. Yang terakhir, jangan lupa berus lidah. Makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan susu baik untuk gigi. Tetapi, kurangkan makan makanan manis seperti gula-gula, coklat dan air bergas. Ingat ya, terlalu banyak gula boleh rosak gigi. Kawan-kawan, janganlah takut ke doktor gigi. Jumpalah doktor gigi sekurang-kurangnya 2 kali setahun supaya gigi sentiasa sihat dan bersih. Ingat ya kawan-kawan, gigi sihat, hidup ceria. Jagalah gigi setiap hari supaya senyuman kita sentiasa bersinar. Teruskan menonton rancangan pendidikan bersama Online Tube TV. From me to you. Assalamualaikum dan bye.